dialog yang kekecewaan dan sakit bersifat sementara. Allah tak akan uji seseorang manusia itu kalau dia tak mampu. Dan ada juga dialog dia yang lain yang kita tak boleh bergantung dengan manusia, kita kena bergantung dengan Allah. So sebanyak benda tu kan, macam Kasha baca dialog tu, Kasha baca cerita tu, Kasha macam dia dapat rasa macam tu. Allahu Akbar. Cerita ni Isnin sampai Jumaat. Berber Wang. Wow. So cerita ni to me, dia macam main emosi. Dia main emosi dalaman yang berat, tapi dia hold sebab dia nak kejar syurga suami. So dia macam pendam makan dalam. Bila suami asyik melebihkan orang luar daripada bini sendiri, asyik pentingkan orang yang bukan jaga dia kat rumah. Memanglah sekarang ni Mariam ni buta. And then ada pula mak mertua yang subhanallah, menantu baru aksiden ni. Menantu baru aksiden, mata tak nampak. Dia suruh Farid kahwin lain. Faham tak cerita macam tu? Tapi insyaAllah sikit lagi nak habis dah. Sikit lagi. Sebab apa orang kata? Oh, dalam dialog tu pun juga ada cakap macam mana? Dia kata jangan terlalu bersedih, jangan terlalu kecewa, sebab semuanya bersifat sementara. Kita yang ni pun kita kadang-kadang terlupa kan, walaupun kita Islam. Sebelum benda tu macam tak macam Allah. You know? Alah, dah lupa dah. Alah. Okay, nanti along the way saya ingat, saya beritahu Thank you Akisha. So tu guys yang oh, satu lagi dia punya doa-doa tu lah. Doa-doa orang yang teraniaya ni. Dia macam cakap, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon padamu ya Allah, kau kuatkanlah hatiku dengan semua ujian yang kau beri padaku. Ya Tuhanku, hanya padamu aku berharap setiap pengkhianatan dan juga dan penganiayaan ni kau balaslah. Dan something like that lah, macam tu. It's so, to me it's so deep. Dialog dia macam apa? Semalam baru buat semalam. Sekejap Ada ayat dia, memang awak akan sakit sekarang. Memang awak sakit kehilangan orang yang kita sayang. Ayat dia cerita ni lah. Memang kita akan sakit. Dia hadis tau, Syajaza, which is watak Adam. Dia cakap dengan keadaan yang macam orang kata natural. Dia tulis macam ni, dia cakap macam ni, percayalah, kekecewaan dan kesakitan ni bersifat sementara, tapi bangkitlah, bangun dan bangkit
Sekejap. Bangunlah, dah bangkit. Sebab once bila kita dah bangkit dan bangun, kita sedar harga diri kita, maruah kita. One day kita sendiri akan pijak-pijak semua kesakitan-kesakitan kita yang lalu. Maknanya kita dah tak rasa dah. Macam tu lah lebih kurang. Banyaklah dialog dia macam, and to me it's a good so kadang-kadang, and then ada juga dialog ni, tulis suka bila mak menantu mak Bella jahat kan. Dia sebenarnya tak tahu nak cakap dia jahat ke tak, sebab setiap manusia dia kan dilahirkan tak jahat. Cuma pilihan kita ni, kita nak jadi jahat ke tidak, sedar ke tidak. Bagi saya pula, Bella ni mungkin dia ada childhood trauma, which is kita tak tahu apa. Dia rasa macam mak dia, itulah mak dia ni dah. So tapi bukan salah ibu yang melahirkan, kan? Dia jangan terkira soalan ni sekejap Allah. Tajuk cerita ni mula-mula buta. Selepas buta, dia tukar lagi jadi bahagia itu buta. Dia tukar lagi selain aku. Dia tukar lagi bahagia itu buta. Dia tukar lagi last sekali, jika cinta itu buta. Lepas tu ada satu dialog tu kan, Maryam kan mu'alaf. So dia macam petikaikan kenapa Allah bagi dia muka madrab tu apa? Kan Maryam ni kan seorang mu'alaf. So dia macam bila dah kena macam-macam dugaan demi dugaan. So dia persoalkan, kenapa kita nak berubah lagi Allah uji lagi, orang cakap macam-macam, lagi fitnah dunia, fitnah mulut orang, fitnah macam-macam. Tapi sebenarnya Maryam ni, kalau kita tahu tentang kisah Nabi, Maryam ni adalah ibu kepada Nabi Isa, yang melahirkan Nabi Isa tanpa lelaki. So berat tak nama Maryam ni nak dipikul oleh seorang mu'alaf? So Allah bagi dia ujian demi ujian yang sangat-sangat berat. Nanti korang kena tengok cerita ni sampai habis. Satu-satu fitnah-fitnah yang dikena, orang anaknya dia, orang betray dia, suami dia sendiri curang. Tapi